patuk kau. Bahagian 3. Kesian Atuk. Dia kena marah dengan bomba. Bukan marah, tapi nasihat. Besok, kita orang kena tolong Atuk bersihkan kawasan rumah dia. Pergilah, tapi hati-hati. Ular suka duduk dalam semak. Dan dalam bilik air rumah kita. Takut. Apalah Kak ni? Takut sangat. Mestilah takut. Nanti kena patuk, bahaya tau. Betul tu. Jangan buat main-main. Kalau nampak ular, jangan nak dekat-dekat. Nak pegang-pegang. Faham? Faham. Dah, cepat makan. Pergi dulu, Pak. Dah. Ipin, tangan kau. Aku akan jadi orang ular juga. Ini cat je. Maknanya ataupun Ipin. Dah tu. Mari rehat dulu. hari ni panasnya. Betul. Sekarang memang panas. Waktu macam ni, kita kena berjaga-jaga. Takut ular masuk rumah. Ular ni suka tempat yang lembab. Oh, patutlah dia masuk bilik air kita. Tapi, macam mana ular masuk rumah? Ikut lubang lah. Lubang bawah pintu, lubang air. Sebab tu Atuk tutup lubang air dengan kain atau batu. Dekat pintu, Atuk tutup dengan kayu. Satu lagi. Atuk lupa nak buat. Apa dia? Tabur belerang sekeliling rumah. Jadi, ular takkan masuk rumah. Sebab tu tak suka bau belerang. Ini kena bagi tahu apa? Jom Ipin. Korang belum habis kembal lagi. Bertuah punya budak. Memang ular takutkan belerang. Tapi caranya kena betul. Kena taburkan belerang tu di tanah. Kalau di simen tak jadi. Setahu Opa, begitulah. Kita orang dengar ada ular patuk budak. Ular tu berbisa. Opa ada baca berita tu di surat khabar. Kesian. Sedih Opa. Kau berdua dengar pesan Opa ni. Bagi tahu kawan-kawan juga. Jangan main-main kat semak dan sentiasa berjaga-jaga. Ular tak akan serang manusia kecuali dia merasa dirinya terancam. Biasanya dia akan lari pergi. Sedapnya. Faham? Dengar tu. Dengar. Tapi ingat, ada ular yang tak ada bisa. Tapi dia belit mangsanya. Bahaya juga tu. Macam ular sawa. Tapi, kenapa ular sawa tak ada bisa? Akak tahu kenapa. Nak dengar. Ceritalah. Macam ni. Pada zaman dahulu, ular sawa adalah haiwan yang paling berbisa. Tapi suatu hari, manusia telah menangkap ikan-ikan di kolam sehingga dia tiada makanan. Kerana marah, dia telah menggigit kaki manusia, berharap yang manusia tersebut akan mati dan tidak menangkap ikan di situ lagi. Tapi gagak dalam menipu ular sawa bahawa manusia tersebut tiada apa-apa dan masih lagi menangkap ikan di kolam. Ular sawa berasa malu, lalu dia memutahkan keluar semua bisanya.
Kemudian binatang seperti lebah, ulat bulu dan lain-lain datang mengambil bisa tersebut. Sebab tu sekarang binatang-binatang tu berbisa. Tapi ular sawah tak ada bisa. Oh, macam tu. Baru tahu. Apalah korang ni? Korang percaya? Yelah, kenapa? Tak betul ke? Mestilah tak. Itu cerita dongeng je. Ya. Itu pun percaya. Akak,